semua. Hari ni kita buat apa? Hari kita ni nak buat pancake ah, bukan buat video macam biasa. Buat pancake masak aku. Pancake. Lama sekali korang kena letak mentega. Susahnya angkat ni. Dah sangat tinggi lah. Susah ni. Sana ni. Ambil lagi. Tutup lagi. Okay, tak payah main sangat je. Ratakan. Okay dah. Bubur tu. Pancake. Tak akan letak ni pula. Korang nak buat apa? Ramai orang cakap love. Okay, aku akan buat love. Okay, kejap ya. Jadi tak? Apa tak jadi je? Kejap Okay, anyway. Ika tunggu kering. Bila tunggu keringnya bah? Kamu? Biru saya kata. Hello guys. Kembali lagi. Sekejap. Tadi aku skip. Saya tunggu dia muncul. Kita akan sembang dulu. Kenapa? Mesti kau tanya, weh bang, apa nak disembang? Kocek komeng ke? Tak, sekarang ni ada 2 kamera. Oh, aku lupa. Baru hari ni aku tunjuk muka. Okay. Apalah guys, ini muka asli aku. Okey ke ni? Boleh tahu balik? Okay. Pergi mak. Wow. Dah kerja di mesin ni guys. Kalau kita terbalik guys. Ya sekarang kena tunggu 15 minit ke 10 minit. Dah mesti kau tanya, bang siapa kameraman kau ni? Oh mak aku. Okey. Tak ada kamera sekarang. Tu yang tu. Dah jadi dia. Kelup. Masuk. Hari ni kita akan buat 2. Sebab tu lah lama sikit je. Bukan 4 minit je. Macam speedrun. Mana rekod? Dah tengah rekod. Okey, aku rasa dah boleh kan? Puji mak. Tadi panas tu. Dah boleh? Tengoklah. Ada hangus saja. Okey. Dah boleh tak situ lah? Jangan pegang tangan tu. Pancake pertama dah jadi guys. Okay, kita akan buat pancake kedua. Mati tiga ada lagi kan? Sikit. Sikit kan? Alamak, 2 misi. Okay. Macam biasa. Aduh. Tak akan letak sebanyak macam tadi. Nampak atas dia macam puji mak je. Jadi bentuk love je. Jadi bentuk puji mak je. Alamak, jadi bentuk laba-laba. Laba-laba sudah.
tunggu beberapa minit. So, aku nak tanya. Korang tengok tak cerita Alessio Pro tu? Kalau tengok, baguslah. Dia main probability chapter tu. Kotor. Jangan macam tu. Dah bertebal. Sikit. I am pirate. Dah aku ni. Jangan macam tu. Sorry. Tak payah usik, tak payah usik. Okay, betul balik ni. Kalau itu tunggu. Dah boleh? Okay. Macam puji mak. Bahawa yang sangat berfaedah. Abang ada 3 je. Tapi satu tu kalau korang nak lah. Pertama mentega. Kedua pun ni favourite aku rasa. Yang ketiga madu. Udah berkembang. Tepi-tepi ni bermazi. Ui, dia keras. Kat tepi ya kau. Okay, aku rasa dah. Belum. Masih mentah. Astaghfirullahalazim. Adu kamera sekarang ni. Ni. Mana? Ni automatic je guys. Ni automatic. Nombor nak rakam. So kita akan buat pancake kecil. Apa pancake kecil. Pancake kecil. Maksudnya aku buat 3 pancake. Ui. Asal nak buat 3 pancake. Tapi 2 cukup. Yang atas lagi tu. Entah lagi. Sekejap lah. Okay, ni dah jadi. Aku akan tak agak pinggan. Dan pancake terakhir. Kali ni kau tak jadi bentuk love. Oh. Letak senduk dalam ni, Zek. Senduk tu pun dekat sini. Elok panas. Puji mak. Tak jadi bentuk tu kan. Kita akan buat bentuk segitu. Pilih. Jadi ya. Sekian. Dia dah masuk. Dia dah masuk. Bulat terbalik kan. Letak dekat pinggan. Pinggan ni. Ha. Soalnya kalau makan pancake berapa kasih di komen. Aduh, jatuh pula. Aku akan skip. Okey, aku rasa dah okey. Okey, memang dah okey. Lontong.
kau skip dah. 3, 2. Okay. Okay. Guys, okay, aku balik kan. Sebab aku main skip-skip. Okay. Kita akan letak kat sini. Okay, 3. Astagfirullah. Okay. Kalau dah siap, aku akan letak madu. Mana? Risor. Okay, kalau dah siap, kita kena letak madu kat sini. Aku tak buka. Ketat. Mama. Okay. Tak akan cuba. Mana? Okay. Assalamualaikum semua. Dah salam sejahtera.